Senyum. Oh. Mira. Ini sedap ah peluk dia. Oh. Boleh jumpa lagi. Dia beli gambar belum isi. InsyaAllah balik tu mungkin dia jaga dia. Macam boleh buat game ini. Ambil bola. Ambil bola. Ambil mola. Yang hidup Malaysia. Oh, dek. Kena scammer. Ya. Mana pun dia. Homestay tu. Scammer homestay. Allah. Patut duduk mana? Tahu. Tak ada homestay. Dia on the way ke sini sampai ke? Kononnya dia Habis dia duduk di mana? Dia hotel mana? Dia kena scam lah. dia booking Terengganu. Konon nak cuti kat Terengganu. Dek, kamu cari pakai sampah dia. Pakai sampah tak boleh tepi sikit. Sampah. Sampah nak ikat. Mana raya? Makan no dekat batu. Ambil kat batu. Abah. Ni nampak tak? Okey kau. Ni tu bang. Adik duduk dengan kawan yang dulu. Ayam nasi. Bang, Assalamualaikum. Nampak dah? Jalan dah? Bawa rakan tu. Rakan tadi raya. Makan rakan ni? Mana rakan ni? Ucapan Dah siapa? Ucapan Alhamdulillah hari ni hari Sabtu. Tahniah kepada kakak atas perkahwinan kakak pada hari ini. Selamat pengantin baru, didoakan berbahagia sehingga ke akhir hayat. Alhamdulillah. Tahniah kepada semua keluarga. Amin. Ya Rabbil Alamin. Tengok dia bukan datang saja, datang berpenuh dengan doa. Dah kau dah. Dia ni kan. Adik-adik kita bagus. Habis dia bagus. Dia bawa jauh-jauh mari doa-doa yang baik. Alhamdulillah. Ni Yesu sihat nampak ni. Alhamdulillah. Sihat semua. Tok kali. Saya umur. Udah pun alhamdulillah sihat dah ni. Alhamdulillah. Dah boleh mari dah sampai. Pelai asal. Kami kau ni pula. Adik besar. Kecil itu je. Kecil je dah macam ni. RM9 bersin dah. Kalau jam ni Ada boleh jadi. Cicak dari Pak. Betul-betul. Time jadi tu. Tak tinggal ni. kasih bosol lah. Kasih bosol lah. Puasa. Dia berapa hari lagi saya baru dapat sehari. Abang berjaya rasa untuk badan. Kan? Berjaya. Semalam balik. Ada setahun dah Ros. Hitam muka dia. Kan? Dia kesian kat dia. Tak makan, tak apa pagi-pagi. Adik-adik abang rasa. Bila tu?
Mantan dia datang petang. Betul. Yang ramai hari Ahad baru ni. Tapi kalau lumpur saya. Dia kau lumpur. Allah. Mama kan kerja daripada rumah kan. Kerja KL lah, kerja dekat apa Melayu. Masih. Jadi cowboy kau lah. Dah lama rek ni duduk kat rumah je kan. Tak ada kerja. Kerja dekat Kuari sana lah. Ha? Tidak. Tapi tengok barang dekat balah. Melakong Allah. Balakon itu kota. Betul tempat dia. Sina daripada luar. Okay, nama siapa? Tak payahlah kita tak apa. Nak okay, sekarang pukul 10. Nama saya Balkis. Kita berada di mana? Mama Tasik Biru. Okay, nama siapa? Nama Ni kau tak apa lah dia Puan ni. Ramla. Okay. Nama siapa? Tak apa. Nama ni PE je lah. Nama mereka. Okay, Papa. Papa. Nama siapa? Tak tahu, saya pun tak tahu. Namanya Papa. Umi, nama siapa? Umi Comel. Okey, comel. Wow, good. Hai manja, nama siapa? Cik Sila. Okey. Sabarlah. Sekarang kita berada di rumah nombor 4. Kita berada di rumah nombor 4 iaitu restoran Al-Zohra. Nama siapa? Nama saya Kila. Hari ni kita orang kat Mama tapi kita orang bawa Maggi sendiri. Umur berapa? Umur saya 22 tahun. Okey, kita bagi kepada atuk kita. Kenapa kat sini? Kita bagi kepada atuk. Kenapa kat sini? Tak tahu. Tiba-tiba kat sini. Nama siapa? Nama PE je. Ni. Pergi kedai. Makan apa? Nak suap terus. Suap lah Papa sini tengok je. Tak ada keluarga, tak ada apa-apa. Suap lah anja tu sayang ni. Ni. Bahasa Anja dulu bah. Suap anja. Mana? Anja ni. Anja sebelah ni tengok saja. Sikit bah Anja. Mana? Anja tu lah. Ni. Ini apa ni? Anja. Anu, anu, anu. Anja sini. Ni lah. Ni usyuk ni. Suap usyuk. Oh. Tok Ba. Tok Ba cameraman pun nak Tok Ba. Apa? Kita main nak. Cukup zoom tak? Cukup zoom tak? Tak. Tak cukup zoom. Ada ke bah? Macam ni. Cameraman pun nak Tok Ba. Apa? Tok Ba dah zoom dah ni Tok Ba. Cepat Tok Ba. Itulah saja. Oknu ni tak nak. Bye bye.